senang kita nikmati. Alright, jadi inilah hari yang ditunggu-tunggu oleh korang semua, aku tahu, dan korang semua juga kat depan. Dan terutamanya orang Gege Solo belakang ni. Pakai spek lah tu. Aura. Tapi yang paling tak sabar adalah antaranya adalah Pika juga paling tak sabar sebab ini adalah first partnership yang dia akan dapat. Okay. Family. Alright. Jadi macam aku bagi tahu, ini adalah masanya untuk aku comebackkan plan aku yang 2025 tergendala. Jadi dengan ni aku dah rasa complete dah. Tapi tak tahu lagi, keputusan pada hujungnya. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan tanya dulu siapa pilihan mereka dan kita akan start partnership. Kita mulakan dengan Rifa Wafa. Okay, Rif, siapa partner pilihan untuk kali ni? Rif dah decide dengan Aina juga yang kita orang nak explore benda baru dan kita nak try benda baru and then kita orang agree, so Rif akan pilih Rina. Bagi tisu je dekat Aina. Bagi tisu kat Aina. Okey, pilihan Rif adalah Rina. Silakan Aina. Keputusan Aina nak cakap ni bukan maksud Aina tak hargai Arif ni. Tapi macam Arif cakap, kita orang dua-dua baru jadi kita orang kena explore. Dan sepanjang before the partnership ni pun, sepanjang konten-konten chemistry tu, kita orang dua macam tak bertemu pun. Baik. Jadi mungkin ni masanya untuk saya sebut nama orang lain. Okey. Takutnya. Okey, jadi Aina rasa untuk kali ni Aina memilih Aiman Junaidi. Tapi bukan bermaksud Aina dah berusaha dengan Rif, Aina nak balik ke Aiman, bukan. Faham. Okey. Baik, Norman. Syami, silakan. Dalam main-main saya, ini adalah hari penting untuk saya yang akan menentukan ke mana hala tuju hidup saya. Sesudah tadi kita tengok Rif dah lupa asal-usul. Dah lupa siapa yang naikkan dia. Jadi kuarta itu sedang kosong. Aina pilih Aiman bukan berarti diorang akan bersama. Hari demi hari saya rasa chemistry saya dengan Aina makin kuat. Mata saya pun dah tak boleh toleh tempat lain. Hati ke hati, mata ke mata, saya tetap dengan pendirian saya. Perempuan yang saya akan nak partner untuk kali ini adalah Hazan. Okey, Sofi, silakan. Hazan adalah pilihan Syami. Saya terkejut sebenarnya. Tak ada dalam planning kita orang pula yang dia nak pilih Hazan. Betul. Saya rasa dalam minda dia pun banyak perempuan yang dia pun tak tahu nak pilih siapa. Ya. Saya rasa lah. Aku memang dalam target Hazan. Okey. Kalau saya saya tak tahu nak pilih siapa sebenarnya. Saya tak tahu siapa yang terbaik ataupun saya tak tahu sama ada saya ni terbaik ke tak untuk diorang. Macam tu. So saya tak berani nak memilih sebenarnya. Sebutkan satu nama je. Saya okey je nak partner dengan Noah, tapi saya penat lah nak hadap langat hari-hari. Itu je. Kalau saya pilih Amri. Amri?
Okey, terima kasih. Tak. Bukan sebab aku nak pun, sebab paksa. Aku takut tak ada siapa sebut nama dia nanti. Okey, baik. Alright, itulah dia. Sofi memilih Amri dan kita pergi seterusnya, Ferry. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Everybody's know my name now. Okay, so saya tanpa basa-basi, kita percepatkan. Seperti mana yang semua sudah tahu, saya sudah partner dengan Sofi, Rina, Aisyah, Aslah, Una, Azan, Fae. So saya akan pilih yang belum saya partner. Dan orang itu adalah? Dan orang itu adalah, saya suka benda baru, Aina. Ha? Aina? Okay, dengar. Tapi bukan bermaksud saya mau menghampakan fans-fans di luar sana. Saya pilih Aina untuk cabaran diri saya. Tapi kalau untuk meningkatkan apa orang cakap view saya, semestinya saya pilih Rizan untuk comeback. Jadi tetap Aina lah. First place Aina. Kalau untuk itulah antara dua tu. Antara dua pula. Tamak betul lah. Dua tak boleh? Tak boleh. Satu je. So kalau habis suruh pilih satu, antara cabaran ataupun nak, Hazan nampak sedih tu. Azal sedih lah. saya akan pilih, ini untuk yang di rumah, saya pilih Rizan. Okay, terima kasih. Seterusnya, Faika Balkis. Okay, saya memilih Okay, silakan Pak entahlah, sejujurnya lelaki-lelaki di dalam ni sangat mengecewakan saya. Sudah 2 kali konten pemilihan, 2 kali tak ada pilih saya. Termasuk dia sekali. Apa ni Ari? Astaga, lupa aku. Ada. Terima kasih, Dia Pak pun tidak wujud. Okay. Dah Saya pilihan pun kau? tak tahu lah mau pilih siapa sebenarnya. Tak apa, sebut satu nama. Satu nama. Sebab pilihan atas tangan aku. Betul Kau kan? punya pilihan kau je. Kalau saya pilih mungkin stay dengan Harry. Stay dengan Harry? Mungkin. Okay. Tapi. Wih, terkejut bodoh aku. Kenapa kau dah cakap? Wih, kalau saya tahu dia nak stay, saya stay juga. Janganlah kau pilih aku sengaja ni. Harry Azrul, pilihan kau. Harry Anda Azrul. pasti? Apa kata-katamu antara boleh mempengaruhi aku? Saya kalau boleh lah. Kalau saya tak mengharap lah, sebab saya takut syok sendiri. Nanti Tak saya apa, pilih cakap je. Nanti saya pilih seseorang. Cakap je lah. Saya bagi clue je lah, orangnya botak-botak tu. Ataupun Madae. Itu salah. Okay. So, Faika Balkis memilih Luqman Musa. Okay, seterusnya. Sebelum saya memilih, saya nak ucap terima kasih kepada Share. Terima kasih banyak sebab untuk semuanya. Dan untuk sebut satu nama kali ini, macam orang tu cakap sendiri, Tuan Baran tu sendiri cakap, dia nak ketuk nama dekat sini. And of course, ketuk nama banyak benefit kita akan dapat. So, saya nak Harzan. Hazan. Okay, baik. Hazan laku keras. Hazan adalah pilihan Daus Bajo. Share. Tak nak dengar reason ke? Oh, boleh je nak bagi tahu. Sebab kalau saya live pagi-pagi, dia punya fans dia jerung-jerung tu balik chat saya, "Dos, ada vitamin tak hari ni?" Sampai diorang cakap, "Kita orang akan support YT kau, tapi kau kena supply vitamin untuk diorang." Jadi kalau saya partner dengan dia, hari-hari vitamin diorang dapat.
Faham. So gitu je lah. Faham. Tapi nampak Baik. je muka Habib macam tak yakin. Tak apa Habib. Saya sebut nama dia. Baik. Dia boleh, tak ada masalah. Kau nak pilih satu orang, ramai pilih antara 4-5 orang pilih satu orang. Kau nak mana dia bukan boleh split kepada 5. Dia akan dapat seorang juga. Betul. Okey, itulah dia. Silakan share. Okay, untuk partnership kali ni, Syed dah fikir masak-masak and Syed rindu sangat seseorang ni untuk comeback dengan dia. Syed rasa masa Syed dengan dia itulah zaman prime Syed. Lepas tu lantaklah dia nak solo ke, Syed nak rampas dia balik. So, Syed memilih Madhan. Dah agak dah. Dah expect dah. Aduh. Syami dah. Crime tau. Okey, makan adalah pilihan Sherina Marcella. Seterusnya adalah Hazan. Hazan dah kakak ni dah 3 orang lebih kurang lah, tapi 3 orang. Pada hari yang indah ini, saya tak nak basa-basi lagi. Saya rasa lah, untuk ketuk nama sebetul-betulnya memang tak ada orang lain. Saya nak Harry Azrul. Dan saya akan cakap benda ni kuat-kuat. Tolong kembalikan Rizan! Oh, tolong kembalikan Rizan, bukan Bapak Syami. Tolong. Baik, itulah yang dia. saya nak. Pilihan Hazan adalah Harry Azrul. Seterusnya, Malkona. Kita mula dengan Malkodok terlebih dahulu. Okey, Assalamualaikum semua. Salam. Walaupun pilihan ni berat, saya nak cakap kat Una terima kasih atas sepanjang saya dengan dia. Jadi pilihan saya untuk kali ni, sebab Fail cakap dia tak ada orang pilih dia, jadi saya pilih Aisyah lah. Sebab saya kesian kat dia, jadi saya pilih Aisyah. Saya nak balik kat dia. Kau dah fikir masak-masak ke? Kau dah fikir masak-masak ke? Masak-masak. Saya akan minta maaf. Tolong jangan sakit kata Aisyah dia. Tak, walaupun ganda dia cakap saya sudah-sudah lah tu, sudah-sudah lah mengejar. Tapi saya dengan pilihan saya juga tak apa. Kalau itu yang saya boleh kejar dan itu yang saya dapat, okey, itu je. Okey baik, alright. Malkosyah pula tau. Aisyah adalah pilihan Malkodok. Tak dengan pilihan dia. Kalau mu main reject banyak kali, mu nak pilih lagi? Cari orang lain dah. Cari orang lain dah? Buat apa nak kejar orang yang tak nak dekat kita? Buat malu je. Aku balik. Okey. Masih ada, tak hilang. Ciri-ciri orang yang tak dapat bersama bro. Okey, Una silakan. Okay, untuk Mal aku nak ucapkan terima kasih juga selama kita partnership ni. Lepas tu, saya sebenarnya tak tahu lah nak pilih siapa. Rasa macam takutlah. Nuas Sejarah. Habis ayam mau dimasak. Habis ayam. Nuas Sejarah Ayam mau dimasak lemak baru kita orang makan. Tak ada reason. Tak ada reason. Tak ada sebab. Okey, baik. Mencintaimu tak perlu sebab. Cukup aku saja. Okey. Seterusnya adalah Pika. Okey, Pika. Ini adalah konteri partnership pertama kau, Pika.
Jadi selalunya pertama ni adalah langkah engkau untuk masuk sini. Jika pertama tidak berjaya, kedepannya bukan tak berjaya, agak sulit. Jika pertama berjaya, jalan kedepannya agak senang sedikit. Silakan. Actually, Fika dah fikir masak-masak sikit. Sikit lah, tak banyak. Fika masih baru lagi. Masih 10 kali fresh. sebut baru-baru. Tak apalah, Bel. Okay, Kan salah pilih kan orang marah pula kan. Okay. Irfan okey, Pan? Apa yang Irfan buat tu? Dia jawab awal tu. Okay, Fika. Alright. Seorang ni Fika nampak dia rajin. Dia boleh guide orang. Dia pun pernah guide orang. And dia pun ada kreativiti untuk buat content. Fika rasa untuk pertama kali untuk partnership dengan dia, Fika rasa dia boleh guide Fika. Jawapan Fika adalah Harry Azrul. Irfan, sabar Pan. Pan. Irfan, sini Pan. Duduk sini Pan. Stop. Tapi kejap. Okey. Bukan Harry, kawan dia, Irfan Daniel. Tak sangka tu. Alright. Pilihan Pika adalah Irfan Daniel. Okey. Kita pergi seterusnya. Aimala. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada Najlah sebab dalam beberapa bulan ni kau dah bagi kerjasama yang baik dekat aku. Tapi ada hari kau sakit, ada hari ni kan. So tak banyak sangat konten partnership aku dengan kau. So untuk pilihan kali ni, saya rasa Najlah pun akan pilih orang lain juga. Dan saya pun akan memilih orang lain. So orang itu adalah Aina. Baik. Kemungkinan kita sebenarnya nak mana sebenarnya. Kita nak mana Prime? Mana zaman Prime dekat Genting, paling Prime. Okey. Alright, terima kasih Najlah, silakan. Okay, untuk partnership kali ni, Nazlah pun dah buat keputusan. Keputusan ni untuk kebaikan Aiman dan Nazlah juga. And orang yang Nazlah nak pilih ni, Nazlah rasa mustahil untuk Nazlah dapat. Tapi Nazlah still nak sebut juga. Okay. Orang yang Nazlah nak berpartnership kali ni ialah Kekanda. Ha? Oh my god, lagu Mesti menang. Siapa tak nak superstar? Ready komen dalam line. Okey. Okey, seterusnya adalah Chapira. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum. Pertama sekali, sama juga saya nak ucap terima kasih kepada Mira. Okay, kerana kena memilih, jadi bukan saya tak nak pilih Mira, ni untuk kebaikan bersama. Mungkin saya lebih banyak explore dan dia perlu mencari ilmu dengan orang lain. Jadi untuk kali ni, saya memilih, kalau Mal kata dia perlukan peluang kedua, saya hanya perlukan satu peluang, iaitu Aisyah. Ramai rebutan. Aisyah. Dia macam tiba. Okey. Sebab kalau kita kira daripada Capik dengan Aisyah ni, benda ni daripada masa waktu sementara lagi. Ada rumours lah. Ya. Okey, tak apa. Silakan Mira. Okay. So apa pun, terima kasih untuk Syafiq juga sebab sudi berpartner dengan Mira untuk beberapa minggu ni. So hari ni Mira dah decide sebab dia dah decide juga. Dia kata untuk kebaikan bersama
Tapi Mira rasa keputusan Mira ni lagi bagus daripada apa yang dia buat. So untuk kali ni Mira masih tak serik sebab Mira selesa dengan orang yang main gym, hitam manis. Pelik sangat ni. Bukan yang tu Tak, lah. dia stretching. Lepas tu Dekat hitam sangat. Release dia, release. Okay. Sorry kalau ada yang terasa. Tapi Mira rasa orang ni dia lebih kurang macam Mira. Dia suka usaha kalau dalam konten Abel. So Mira memilih Aiman Junaidi. Macam lama ada hitam. Aiman tak hitam ke? Dulu. Aiman tak sadar lah. Abel nampak tak? Itu lemak tu bukan sado. Lemak. Nuah Okay. time sebut hitam tu Nuah dah yes dah. Sama ke? Alright, Mira. Sebab Mira teringin nak partner dengan dia sebab dia rajin. And Mira rasa nasib dia lebih kurang macam Mira. Dia rajin. Nasib. Dia rajin tapi dia samalah lebih kurang je nasib kami. So Mira teringin nak berpartner dengan dia. Faham. Okey, terima kasih Mira memilih Aiman Junaidi dan seterusnya adalah Asnurah. Hari ni kita akan tukar partner kan. Semua pun tahu lah benda-benda tu. Wah, jangan drag Noah. Kan title tu dah nampak dah. Tak kisah kalau mu nak stay dengan partnermu pun tak ada masalah. Sebab tu saya cakap, diorang banyak salahkan macam Airif tadi, macam kau semua. Mana dia salahkan? Mana yang salahkan? Bukan, sabarlah. Diorang sebab Dah bangun sama-sama belum, nak Noah? tukar lah apa. Kalau macam saya masih pilih Aslah. Sebab saya ni jenis setia bang. Lelaki jenis setia. Bukan Tapi suka kau bagi kat orang lain? Lukis tu. Apa benda? Sabarlah, baru saya cakap je. Saya akan memilih Aslah. Sabar. Cakap je, sebenarnya saya dah lama dah bang. Benda-benda macam ni, saya memang minat menana Aina ada, Rina ada, Una ada. Saya pun nak rasa vibe baru juga. Okey, dan orang itu adalah Lambat betul. Una. Dah expect tu. sabar Pak Tahu sedih Pak Pak kecewa tau. Bagi Faiz tisu. Dah. Okey, silakan Aslah. Biasa tak siap lagi tu. Aslah. Okay. So untuk hari ni sebenarnya berat hati nak bubar Asnurah ni. Sebab dengan Noah Aslah rasa antara semua partnership dengan Noah paling berpengalaman. Banyak Aslah belajar benda baru. Jadi dia sangat cakap thank you dekat Noah. Tapi today is the day di mana kena buat pilihan yang tepat. Satu je benda, Aslah nak pilih orang yang menghargai Aslah. Dan orang tu dia selalu ada dengan Aslah sebelum ni. Selalu tolong Aslah shoot dengan Noah, selalu ada dengan Aslah dengan Noah sekali. Amri. Sabar. Bawa bertendang. Bawa bertendang. Sabar. Ya, so Aslah macam nak cakap terima kasih dekat dia sebab selalu ada dengan Aslah, biasa baik. Jadi Aslah nak bersama dengan dia kali ni. Aslah memilih Irfan Daniel. Laku keras. Ya Allah. Makbul doa tu. Irfan Daniel tu. Dia selalu ada bersama Aslah juga dengan tim Bibit semua. Jadi Aslah nak menghargai dia dan nak bersama dia Irfan Daniel. Apa? Okey, dua orang memilih Irfan Daniel. Dan seterusnya adalah Aisham. Bismillah.
Saya ambil kesempatan ni untuk berterima kasih dengan Aisyah sebab sudah bagi komitmen dan bagi effort dalam berkonten. Thank you untuk journey partnership-nya juga sebab ini first experience saya dalam berpartnership. Saya minta maaf juga mungkin sebab kehadiran saya mungkin view dia kurang, and then disebabkan itu juga ada beberapa pihak yang kurang merestui pada awalnya. Tapi kami sudah dapat momentum. So untuk menjawab persoalan Abe tu, saya perlu memilih satu nama. Saya rasa dia right person but wrong time. Okay. So this is the time. Sebenarnya. So this is the time. This is the time. Dia Aisyah, tapi saya masih ingat cakap Abe yang cakap saya akan lebih wow kalau saya mulakan benda ni dengan orang baru. Okay. Okay. So saya pun tidak mau berada. Sampai seminit aku saya pun tidak mau berada dalam satu keselesaan berpartnership. Dah. Janganlah kacau. Dan nama tu adalah Dah habis. Aslahirah. Aslahirah adalah pilihan. Pressure bercakap ni hari. Rasa macam terkejar-kejar. Baik. Tak apa, kau dah bagi luahan kau. This is the right time with the right person, gitulah ibarat dia. Mungkin Abe lebih right tahu. Right time with wrong person gitu. With a new person lah, right time with a new person. Okay, baik. Aisyah silakan. Okay, untuk menjawab persoalan pada hari ini, saya sangat-sangat gembira sebab Abe tunaikan permintaan saya awal-awal dulu untuk berpartner dengan Amri. Dan saya rasa kesilapan terbesar saya pada waktu tu adalah saya terlalu ego kot pada waktu tu. Ego saya adalah dengan terus mengetepikan Mal Kodok waktu tu. Saya sedar tu kesilapan saya. Dan saya sangat hargai masa saya dengan Amri. Tapi macam saya cakap, saya nak Amri grow lagi besar dengan orang lain. Sebab setakat yang saya tengok ni, Aisyam, saya sangat bersyukur dengan view 100k semua, dia orang marathon. Tapi mungkin parat tu je kita orang mampu buat. Macam tu. Jadi, sebenarnya saya ada satu nama. Orang tu adalah Capi. Tapi saya tak nak buat kesilapan yang sama. Saya rasa saya kena selesaikan dengan masa lalu saja. Jadi Aiman. Dan saya nak tengok dia minta maaf dengan saya. Jadi pada hari ini saya dah buat keputusan masak-masak. Saya menurunkan ego saya. Orang yang saya pilih adalah Mal Kodok. Aku ingin berterus terang padamu. Adakah engkau mahu menerimaku? Kerana engkau tak pernah mengenaliku. Tapi habis sebab saya tak nak merisikokan mana-mana lagi orang lain. Jadi saya kena selesaikan hal ni sebelum saya pilih orang lain. Faham? Gila Amal. Okey lah, at least 2-3 hari hidup sebut tu ada lah. Okey. Tapi aku salute dengan first thing first, aku salute dengan punya perspektif apa yang jawapan yang mu bagi tahu kat aku ni. Sebab bagi aku kalau kau tanya budak-budak lain pun orang akan cakap Aisyah ni dia ada satu prinsip dia tau. Aisyah ni dia ada satu prinsip. So gitulah orang cakap, orang yang berprinsip sikit. Dan aku suka bila kau sebut kau nak ending what you start. You need to end what you have to start dengan cara yang lebih baik, cara yang lebih better. Because of what? Boleh memudaratkan orang lain juga. Betul lah tu. So gitu. That's a good thing untuk didengar jawapan yang sangat munasabah. Kita tengok adakah Mal Kodok akan ambil ke tak. Okay, sekejap lagi ke seterusnya. Dan yang terakhir untuk pilihan adalah Karina. Aku bagi tahu tu awal-awal, aku dikecam sebab Karina. Kenapa sayang? Bukan dikecam lah, aku dihujat sebab Karina. Tu yang Abi repost tu. Lepas tu Abi komen koyak. Koyak. Kenapa sayang? Sebenarnya aku yang koyak. So aku bagi dia koyak.
Tidaklah, maksudnya dia orang cakap tak cukup. Bagi hilangkan 2 tahun. Tapi bagi 2 bulan. Lepas tu nak tu balik. Lepas tu nak naikkan orang lain begini. Banyaklah hujat dia. Jadi aku, berdirinya aku di sini, duduknya aku di sini, aku bagi tahu, jika engkau orang tidak memilih salah satu daripada kau orang, kau pasti akan dibubarkan. Jika kau orang memilih kalau kau memilih each other, kemungkinan 90% akan bersama. Jadi aku piaskan benda ni dekat korang, bukan aku seorang. Korang dengar aku sebut. Saya start dulu. Ya. Yeah. Korang dah ready untuk dengar? Dah. Okay. Benda ni, keputusan ni berlaku lepas berkait dengan satu konten ke satu konten. Betul. And then dia start konten tu daripada chemistry, daripada pantun, esek. Saya rasa ada someone ni yang betul-betul okey kot dengan Rina. And then Rina pun accept juga dia. And then for saya mungkin, dan saya rasa mungkin ini adalah satu jalan untuk Rina lebih jauh lagi berkembang, untuk lebih maju lagi, untuk tolong orang lain, untuk bantu orang lain, untuk growkan nama dia supaya tidak ada dibayang-bayangi saya. And then saya pun tak kisah kalau para peminat atau fans sebuah partnership tu, sebab we build AIT ni untuk family, untuk bantu each other, untuk grow each other, untuk naikkan each other. Dan kalau korang peminat untuk kecam untuk apa, kita orang tak kisah, sebab we are family, we help each other. And then for saya akan memilih untuk berpartner dengan saya. Orang ni saya dah aim dah lama, saya dah pandang lama, daripada bawah sampai ke atas. Lama. Okay. Dan orang itu adalah? Orang itu adalah, sebab solo tak boleh pilih kan? Okay, orang itu adalah, saya agak awak gembira dengan keputusan saya. Sebab saya pilih awak. Saya memilih Faika Balkis. Bukan, sebab dia nak solo. Pilihan yang paling teruk adalah kau. Okey, kan dia sebut tadi. Nak pilih solo tak boleh kan? Okeylah, Faika Balkis lah. Okey, terima kasih ke anda. Dan korang sendiri dah dengar, aku dah cakap tadi. Silakan Rina. Jadi 90% tu terletak dekat tangan saya. Tak tahulah, macam sebelum ni saya selalu follow dia. Bukan, kalau dia sebut nama saya sebutlah nama dia. Tapi tadi dia tak sebut nama saya. Mungkin sebab dia pun seorang yang berprinsip, suka nak tolong orang lain. Apa nangis? Terima kasih untuk 2 bulan ni. Saya harap sangat sekali je kau perjuangkan aku. But it never. Sebabkan aku pun tak nak tepuk sebelah tangan. So aku akan pilih orang yang pilih aku. Syami. Iaitu Riba Wafa. Pada mulanya ku sangka dirimu yang terbaik untuk diriku. Awalnya aku berharap padamu selamanya ada di sampingku. Mungkin
Mungkinkah itu Right. Itulah dia. Wih. First time dia menangis. Okay, so yang di depan kita dah tahu. So kita pergi ke yang solo pula untuk memberitahu pilihan mereka. Kita mulakan dengan Lukman Musa. Lukman Cemaah. Okay. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua? Sihat. Semoga perjalanan korang hari ini baik-baik saja. Dengan ini, saya memilih macam ni lah. Saya letak keputusan ni atas tangan Abel, boleh tak? Sebab saya baru balik umrah. Saya tak ready nak fikir pasal dunia ni. So Abang boleh pilihkan lah. Jangan. Tak boleh guna. Tak boleh. Dia sorang boleh guna ayat ni. Sorang. Sorang. Okey. Boleh Lukman Musa. Terima kasih. In. In tak pergi. Untuk saya, first saya nak cakap firstly terima kasih untuk tim solo saya. Sebab berjuang bersama. Kita dah berjuang sama, so nak pilih, asalnya nak pilih Pika. Okey. Tapi tengok tadi dia berborak dengan Ipan, dia sakit hati sikit. Kau original lah. Tak, dia Malaysia ni masa dia nak rapat-rapat. Okey. So pilih yang tetap boleh rampas je, boleh rebut. Tak, kalau masih lah. Tapi takut tak boleh profesional. Tak payahlah tak payah. So dia ada test sikit dah. Tak ada. Ada, acah-acah tak ada. Okey, pilihan dia? Yang saya rasa boleh profesional lah. Saya pilih tak boleh suara lah. Tak, kalau Pika sebut je Pika. Tak payah fikir pasal orang. Saya pilih Sophie lah. Okey, baik. Alright. Terima kasih. Makan. Okay. So guys, Assalamualaikum. Assalamualaikum. So sihat ke semua? Saya doa kat korang tau, kat Kaabah. Terima kasih Mat, dapat dah jawapan Mat. So untuk pilihan saya berbalik umrah. Tapi saya doa lah kat sana bagi Allah bagi yang terbaik untuk saya. So betul. Untuk kerja. So untuk dia macam untuk diri dah ni. Okey. Satu. Okey, silakan. So untuk pilihan saya pun berbalik dari sana. Saya Ya. Hai. Macam orang tua ni, baru balik. Saya berbalik dari sana, saya nak kehidupan baru, saya nak tinggalkan kehidupan lama. Saya memilih Sherina. Wow, kehidupan baru. Sebab dia pilih saya. Oh, faham. Maybe ni adalah rezeki yang Tuhan bagi, mungkin tak dia pilih. Kira yang lama siapa? Oh, yang lama tu. Alright, seterusnya Ipan. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Tengah hari. Okay. Aku nak sebut aku baru balik juga. Tapi tersebut sah. Okay. Sekian lama aku jadi solo, sekarang aku terdesak mau partner sudah. Dan okay, untuk pilihan kali ini, sebab saya nampak dia sangat rajin, saya nak mau lepaskan peluang ni. Rajin berjumpa rajin, insyaAllah saya akan memilih Aslahira. Bagi Pika tisu. Bagi Pika tisu. Kecewa dah. Dah aku dah cakap tadi. Kau dah cakap sebut je lah. Betul-betul memilih. Boleh cakap balik. Sorry Sophie, saya pilih Pika.
Okey, jadi dah. Total semua dah bagi tahu. Jadi sekarang ni aku perlukan masa 5 minit untuk fikirkan. Untuk rombak balik apa yang aku dah fikir. Sebab ada benda yang aku akan rombak balik ni, aku rasa. Dan kita kembali kejap lagi. Alright, so keputusan dah dibuat. Kita akan mulakan terlebih dahulu dengan tadi kita dah mulakan belah kanan. Kita akan mulakan belah kiri terlebih dahulu. Dengan Syami. Okey Syami. Kalau mula-mula ni orang dah dapat aspek yang ini senang untuk dipilih. Jadi aku nak tukar mindset orang. Aku nak tukar mindset korang semua. Selalu orang akan fikir yang bila awal ni mesti kita dah tahu senang ni apa semua. Betul tak? Betul. Okey. Jadi aku dah mumpung memilih tadi, memilih Azan. Tapi aku lebih nampak ni just said lah. Aku lebih nampak macam Aina lebih sesuai, banyak chemistry. Yeah, exactly. Okay. Tapi balik kita letak balik paling sesuai mu, paling banyak masa mu adalah dengan Sophie. But in term of kerja, works and everything, banyak dengan dia. Antara orang yang mu pilih atau orang yang banyak chemistry dengan mu dalam kontes terbaru ni, ataupun dengan orang yang dah kita anggap sebagai ikonik untuk mu. Dan aku dah fikir masak-masak, kita dah bincang masak-masak dengan Kak. Partner Syami untuk di partnership kali ni adalah Sophie. Terima kasih atas segalanya yang telah kau beri kepada diriku. Aku ingin kau tahu. First of all, terima kasih atas 5 minit berfikir tadi. Okay. Saya tak expect saya dapat orang yang sama tadi. FYP dah makin kurang. Orang pun dah makin tak nampak. Tapi InsyaAllah saya akan cuba buat lagi tak nampak lepas ni. Maybe bukan rezeki saya lagi bersama Azan. InsyaAllah saya akan cuba lagi kejar nama saya lagi untuk orang nampak saya. And InsyaAllah saya tak boleh nak janjikan apa-apa. Apa yang saya boleh janjikan, saya dengan Sophie masih lagi boleh bersama and kita akan cuba buat sehabis baik lah. Kalau bukan dalam konten pun insyaAllah kita akan cuba banggakan nama AI kat luar, insyaAllah. Kalau untuk Sophie, sedihnya tak dapat Amri. Tak apalah. Saya sebenarnya saya nak Amri, saya nak betulkan gigi dia je. But saya tak dapat dia, tak apalah. Dapat yang buncit pun okey je. So, terima kasih. Alright, itulah dia. Okay, sikit je untuk korang ni, aku masih bersama dengan korang macam kau cakap dia. Kalau in term of partnership, agak susah untuk Syafi sekarang nak bersaing dengan partner baru apa semua. Tapi untuk diri kau, Syami, kau banyak je FYP untuk diri sendiri, on yourself. Sophie pun, dia antara perempuan yang banyak cakap juga sekarang ni, dah ikut mulut kau juga apa semua. Sebenarnya korang ni dalam konten kita kata atau dalam konten korang ke memang tidak pop up lah, which mean tidak tu. Tapi Syafi ni macam kau cakap ni, di luar konten, dalam industri ni juga kau dah banyak untuk harumkan nama AI lah jugalah. Diorang passion. So bagi aku tak pernah ada yang dekat luar konten, luar industri bagus macam korang dua orang. Which mean tak ada macam korang. Jadi aku rasa macam aku tak nak sia-siakan peluang korang dan juga sia-siakan masa orang lain juga. Sebab macam cakap kau pun agak kurang buat konten kot macam ni. Sophie pun sangat sibuk dengan dia punya job apa semua kan. Tapi as long as okay, aku rasa okay je untuk korang berdua lagi. Right, itulah dia, Syafi. Terima kasih. Video. Alright, so kita akan pergi ke seterusnya ni pula. Aku rasa kita dah tengok Adik Syafi masih lagi stay.
Dan untuk seterusnya ni aku akan mulakan dengan 2 orang solo terlebih dahulu. Macam kita tahu, bulan sebelum ni, partnership sebelum ni lagi ramai, 4 orang. Jadi kita akan mulakan dengan solo terlebih dahulu. Seorang solo terlebih dahulu. Untuk solo, seorang yang solo, orang itu adalah Ihin. Ihin. Sabarlah Ihin. Sabarlah Ihin. Ihin masih lagi solo. Okay, baik. Terima kasih bagi saya solo. InsyaAllah saya cuba buktikan. Saya cuba banggakan Tim Kak. And then lepas ni pun saya ada show nyanyi lagu untuk Wow. Ihin. Bukan hari ni rumah terbuka ke? Lebih kurang. Rumah terbuka Rusah? Tapi sekali dengan media semua tu. Kau pergi tak? Saya kena nyanyi. Kau kena nyanyi? Wow. Tak kisah. Okay, Ihin. Okay. So first thing first, aku minta maaf sekali lagi. Untuk Ihin, aku rasa mu masih lagi aku letak sebagai solo. Kalau ada yang cukup kat sini, aku akan bagi. Cuma untuk sekarang, aku rasa aku nak lebih kepada bagi kau orang lain sikit lagi sebelum mu. Dan aku harap mu boleh tunjuk sikit lagi aku apa benda yang mu nak buat lagi. Aku tahu mungkin ramai juga yang kecewa kalau Ihin lagi solo, ingat kau orang lain yang duduk dalam ni dah solo. Tapi insya-Allah untuk next, sebab partnership ni sebenarnya tidak lama pun partnership ni. Korang semua pun dah tahu, mungkin korang tak tahu sebab kita ada plan yang baru. Partnership ni mungkin last only 2 months, paling lama tu max. Paling lama. So after that kita ada satu plan baru. So plan tu mudah boleh masuk sekali dah kalau tak release lagi lah. Okay. Right. So untuk masa mu solo ni aku nak mu tunjuk aku lah dalam segi konten mu. Banyak benda boleh buat solo ni sebenarnya. Betul. Solo ni dia punya konsekuensi dia satu je. Dia tak main game dalam ni je. Tapi dekat luar dia banyak sangat benda yang dia boleh buat sebenarnya. Bebas lah boleh buat konten siapa. Dengan siapa-siapa je. Dan kau tak terikat pada penilaian orang. Partnership ni drop, partnership ni. Pressure tau. Gitu. Dan aku tak nak lagi. Kau selalu kena kan bila time partnership. Dia selalu kena. Kau tak buat konten lah partnership ni gini lah, gini orang salahkan kau apa semua. So sebanyak kau solo ni tak ada orang nak salahkan kau apa pun. Itulah. Okay, apa pun, minta maaf Ihin. So Ihin solo. Tak ada plot twist. Tak ada Ihin. Sorry. Seterusnya ini adalah Harry Azrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay Harry, kau memilih Hazan. Ya. Dan Hazan juga memilih kau. Tapi macam aku cakap tu lah, orang lain masuk tak comeback pun. Kau masuk nak comeback. Gitu ibarat dia lah, maksudnya sama-sama pilih. So Alhamdulillah, it's a good thing for you. Tapi is it fair for orang lain jika kamu dapat macam tu? Dan kalau kita tengok tadi, mu ni bagus dalam buat konten, dalam buat YouTube, jalan-jalan cerita apa semua. Setiap orang adalah jalan cerita yang berbeza. So mungkin kalau dengan orang lain, dengan orang baru yang kau cakap adik, mungkin Aina, jalan cerita dia berbeza. Gitu, ibarat dia lah. Mungkin dengan Pika, jalan cerita dia pun berbeza. Kita boleh dapat a new storyline dan a sambungan storyline. Aku sangat berharap padamu juga untuk konten, sebab aku cakap terus terang, mu antara orang yang aku tengok full konten. Banyak video aku tengok full. Terima kasih. Jadi silakan Bella Strat. So, macam Abang cakap, kali ni lain
ada kelainan sikit untuk partnership kali ni. So untuk Harry Azrul, partner untuk Harry Azrul adalah Harzan. Jaga-jaga jangan main mata, nanti jatuh cinta angaukan melanda. Soal hati jangan main gila, soal cinta jangan buat gila. Aduh aduh aku dah kenapa. Silakan dulu Hazan. Assalamualaikum Harry. Waalaikumsalam. It's good to be back here. Standing next to someone I admire the most. Boleh cakap orang putih. Okay. Terima kasih banyak Abel dengan Kak Bella sebab dah berikan partnership ni untuk kita orang kembali. InsyaAllah saya tak boleh nak janji lebih-lebih, tapi saya harap Rizan lepas ni akan lebih menyala daripada sebelum ni. Nyala. InsyaAllah kita akan hidangkan konten-konten yang berkualiti dan best untuk tontonan umum. InsyaAllah. Okay, first of all, I would like to thank bos saya Alif Irfan, Kak Bella juga, to realisasikan Rizan comeback ni. So I hope untuk Hazan, aku harap kita boleh buat yang terbaik macam biasa, and kita boleh buat banyak konten yang best-best untuk di luar sana. Macam yang Abe cakap, Abe nak something new, fresh, and bukan sambungan apa semua. So mungkin kita boleh buat something new juga, dan kita akan tengoklah macam mana nanti, insyaAllah. Okay, so aku pilih aku pilih Rizan lagi sebab only Rizan je aku tengok daripada first episode sampai ke episode Putrajaya tu. Sebab aku rasa macam jalan cerita dia simple tapi full of laugh, gelak ketawa. So aku suka. Aku rasa aku masih lagi nak menonton, dan aku rasa semua lagi masih nak menonton semua benda tu yang kau hidangkan. Betul. Itu. Jadi that's why. Dan kalau cakap pasal tak fair tadi, sebenarnya fair je. Harry tunggu 4 bulan kot. Ibarat dia gitu. Harry tunggu 4 bulan, terpaksa duduk dengan Fair. Sayang. Sekali je mu cakap dengan aku cakap kali ke mu? Okay? So 4 bulan dia menunggu untuk nak sambungkan apa yang belum finish tu. Jadi fair lah. Okay? Untuk dia juga dan untuk kau jugalah. Bila kau masuk sini, you want something big juga. So aku bagi sekali lagi Rizan, dan kita tengok how far it goes. And aku salah seorang viewer kau lah, Rizan lah. Kalau kau nak tahulah, aku tengok sampai habis. Terima kasih. Okay, jadi inilah dia. Welcome back, Rizan! Tagline. Saya Harry. Saya Hazan. Kami Rizan, bukan Bapak Syamil. Okay, kita pergi ke yang seterusnya. Luqman Musa. Okay, Luqman Musa. Tak ada banyak introduction untuk aku bercakap pada depan. Sesungguhnya the scene is sangat merindukan suara-suaramu sebenarnya. Berbanding daripada duduk juri. So juri sebab aku kan banyak mostly lontarkan suara apa semua. So aku nak tengok masih lagi compete dalam ni. Even bukan dalam YouTube muka dah apa semua, cupin dalam konten aku. Dan of course aku rasa orang ni je yang selayaknya denganmu. Bagi dia give the same energy apa semua. Dia boleh bagi energy yang sangat best dalam konten kita. Dan of course aku
Aku rasa korang semua dah tahu, dah dapat agak. Orang itu, partner untuk Luqman Musa adalah Aina. Tolong bagi tahu share. Tolong bagi tahu Fae. Tolong bagi tahu share yang sebelah dia. Fae kan Balkis. Aku ketawa, tersenyum. Bila ku lihat boyfriend barumu melihatku dengan garang serupa sun senja. Okay. Rindu lupa Okay guys. So itulah dia Lufa kembali di atas pentas ni. Macam biasa 4 bulan dah Fae tak buat apa-apa. So hilang masa dia. Okay, silakan sebut dulu. Okay, first thing first, saya minta maaf untuk Kanda. Sebab waktu habis sebut nama saya tu, dia terus toleh ke arah saya gitu. Sebab apa saya minta maaf, sebab yang orang yang selayaknya untuk saya. Sebab semua orang buang saya di sini. Makasih Luqman. Kau juga orang mau sama aku Luqman. Tapi kau mau kan dengan aku? Jangan tanya sini. Okay, terus dah. Okay Luqman. Okay, untuk saya Assalamualaikum. Untuk saya dah expect dah saya akan comeback dengan Fae. Sebab kebelakangan ni konten Abe agak membosankan. So dengan adanya Lufa kita akan happykan konten Abe dan menaikkan seperti sedia kala. Betul. Begitulah aku kalau sebenarnya hint daripada awal lagi aku dah cakap pasal Lufa. Aku sangat rindukan Lufa atas pentas ni. Aku sangat rindukan suara Lufa sebab suara Lufa saja ni sakit hati dia. Jadi kena suara dua-dua. Okay, sebab Luqman ada banyak benda aku boleh bahan sama juga dengan Faef. Tapi aku harap kali ni you guys buat yang terbaik sama macam dulu. And the reason kita tengok Luqman pernah menang untuk the best content performance pun dalam Lufa punya circle juga. Maksudnya time tu memang dia bagi kau-kau, dia bagi performance yang sangat best untuk scene dalam content. So aku harap benda sama happen balik. Lantak lah nak cakap apa pasal korang. Betul. You know how you doing. So itulah dia Lufa. Okay, kita pergi ke seterusnya adalah Mira. Okay Mira. Ya. Pilihan kau tadi adalah Kekanda. Bukan tu atas lah. Sorry. Lupa. Sebab dia duduk kejar kau dulu. Bila kejar dia? Dulu. Tak dulu. Orang nak kamera kan dulu. Kau pilih Aiman dan sebab kau adalah sebab senasib kau cakap. Okey. Tak adalah, betul lah. Aku setuju dengan apa cakap. Tak adalah senasib, cuma Aiman pun usaha apa semua tapi kurang mendapat perhatian daripada orang macam mana mu jugalah. Betul. Okey. Jadi adakah aku akan bagi apa yang kau minta ataupun dengan orang yang kau tak expect pun kau akan dapat ataupun masih lagi dengan orang yang sama, Syafiq Johari. Okey? Jadi Mira, aku harap kau terima dengan hati terbuka. Ikhlas walaupun sakit, senyum walaupun sakit. Ibarat dia lah, kalau sakit ataupun senyum tanda gembira ataupun masam tanda senyum. Apa benda tahu? Mampus lah. Sabar sayang. Kacik ke? Sabar sayang. Aku start jadi yapping ni. Okay, alright. So untuk partner yang akan dipartnershipkan dengan Mira adalah Nuar Sejarah. Oh, Mira dah kena pilangat. Manisnya kenangan saat bersamamu, kini terpaksa melepaskanmu. Oh, Mira dah ada komitmen baru dah. Nak kena hafal Jalan Pergi Langit dah.
Okay, kata-kata first. Mira kata-kata dulu. Mira panjang. Noah dulu lah. Noah okey. Okey lah, Mira dulu lah. Okay, first thing first. Mira katakan Mira nak macam yang berusia sikit. So Mira okey je. Nak yang rajin. Rajin. Lagi ada bagi tinggi sikit. Okey lah, tak apalah. Okey je, Mira berterima kasih untuk Abel dengan Akak sebab Mira tahu, Abel dengan Akak lagi tahu yang the best untuk Mira. Terima kasih juga bagi Noah sebabnya Mira tak berani sebut nama dia sebab dia tengah hot sekarang. So actually ramai nak berpartner dengan dia. So Mira tahu level Mira kat mana. Ya Allah. Sebenarnya macam tu lah. And lagi satu Mira nak ucap terima kasih kepada partner Mira, Syafiq Johari. Thank you Capik untuk beberapa minggu ni. Capik dengan siapa pun, dekat mana pun Syafiq kena tahu yang Syafiq tahu apa benda yang Syafiq perlu buat. Dan juga untuk Syafiq, Mira sangat menghargai masa-masa dengan Syafiq. Teruslah terbang tinggi sebab apa-apa yang terjadi Mira still akan backup Syafiq even di luar kamera. So untuk Noah, Mira jealous ke saya awal-awal lah. Bukan. Awal-awal dia jealous ke saya. Mira tak jealous kan? Memang badan saya tak dapat Syafiq. Awak ni awal-awal dia jealous ke saya. Untuk Noah, saya baru nak sweet dengan dia. Jadi lah. Boleh. Dia ni tekan-tekan lah Abel. Abel fikir lah betul-betul. Saya dah mula kan nak move on lah. Tak start lagi nak move on dah. Dah kesebut nama lelaki lain. Oh jealous. Awal jealous. Awal sangat jealous. Bang, saya ni daripada KLIA, daripada tak masuk AI team sampailah ke KP saya sebut nama dia. Tapi bila dah dapat partner dengan dia sebut nama lelaki lain. Noah tak bagi surat kat Mira. Mana Mira tahu? Tak semestinya kena ada surat. So kalau macam tu kita cubalah buat yang terbaik Noah. Kering betul. Okay, Noah kata-kata ada? Okay, Assalamualaikum. Macam saya bang, saya tak kisah pun siapa pun berada di sisi saya. Walaupun kau happy tak Mira berada? Ini? Okey lah. Sebab saya memang daripada umur 25 lagi saya target dia. Tapi benda tu betul tau. Betul. Sebenarnya masa dalam KP lagi dia tanya, Mira okey tak? Mira okey tak David? Tapi dia tak pernah interact dengan Mira. Tu yang Mira tahu. Mira cakap, oh dia tak pandang Mira ni. Dia gini. Dia kalau malu. Tapi saya sentiasa je hint dia dalam konten Kanda walaupun saya belum masuk AI. So bila saya dah masuk AI ni saya nak kena hargaikan dia. Okay, sebab kita kan ada talk kan antara KP apa semua situ lah. Dia tanya pasal Mira. Banyak dia tanya pasal Mira. Lepas tu masa nak masuk first pilihan pertama pun sebelum kita beri partner Aslah ke apa semua, dia adalah nama Mira yang dia sebut juga dekat aku. Dia tanya pasal ni gini. Cuma tadi tu aku rasa belum masa lagi. So sekarang aku fikir macam, dia pernah cakap pasal benda ni. So aku rasa macam, okay, let's give it a try untuk Noah dengan Mira ni. Betul. So apa-apa pun terima kasih Abel dengan Kak Bella kerana pilihkan saya dengan Mira. Kau suka tak? Suka. Abel kan suka. Mira yang rasa awkward kat sini. Mira jangan malu. No okey je. Okay. Jadi, jom kita bagi nama untuk Noah dan Mira adalah Nuara. Wow, Nuara. Alright, seterusnya adalah Aina. Alright. So Aina. Engkau memilih orang lain. Betul. Memilih Aiman Junaidi bukan Rif. So maksudnya nak try balik dengan Aiman Junaidi. Dan Rif juga tidak memilihmu, aku faham benda tu. Dan aku rasa orang ni sangat sesuai denganmu sebenarnya. Aku adalah orang yang paling gemar kalau kau dengan dia sebenarnya. Nanti aku akan explain kenapa. Aku tak pernah tengok kau dengan dia, tapi aku rasa aku nak. Memang dalam partner belum. Tapi dekat chemistry kat luar aku nampak benda tu. Dan kau sangat baik dengan dia. Yes.
Selalu keluar pergi mana-mana. Okey, kita tak nak buang masa. Partner untuk Aina untuk kali ini adalah Aiman Junaidi. Bergetar hatiku bila bertemu si gadis ayu cantiknya parasmu, ayu wajahmu, manis senyummu, lirik matamu itu. Wah, tinggi sama tinggi. Okey, ini dia. Aiman dah. Okey, silakan Man. Okay, so firstly terima kasih dekat Abel, Kak Bella sebab percayakan saya yang saya boleh buat dengan Aina. Untuk Aina, sorry Rif, sorry Najla, thank you Najla, thank you Rif, thank you Abel. Happy betul loh. Mungkin kali ini Aimana comeback dengan versi yang lain. Tak sabar. Lebih menyala. Lebih menyala. Macam ni. Okey, baik. Aina, silakan. Okey. Terima kasih Abang dan Kak sebab bagi Aimana comeback. Untuk Rif, thank you partner aku. Thank you juga start journey kau permanent dengan aku yang baru. So aku harap dengan partner baru kau boleh lebih lagi. Untuk Aiman, kita comeback, kita buat elok-elok Okey, terima kasih. Komen. Okey, macam aku cakap tadi ada kenapa aku suka sangat. Kalau kau ingat lagi dulu, aku sampai post masa kat wedding Kak Adah rasa. Korang. Sebab aku rasa macam kau ni muka sama. Betul? Betul. Sama. Lepas tu perwatakan korang tak ada lah kata hama ke apa, tidak. Cuma cara hati korang Selesa each other. dia dengar hati korang sama-sama baik sebenarnya. Betul? Dua-dua baik. Aiman ada cara baik dia dan kau ada cara baik kau. Macam Rif dia bad boy sikit. Baik je. Rif baik juga. Dia baik, cuma dia style bad boy sikit. Aiman ni cuba jadi bad boy tapi tak dapat. Muka dia sama ni. Dia habis belon lah, habis pakai lah ni. Dia tak gini je dia. Dah, which mean aku sangat suka Aimana untuk comeback balik. Aku nak tengok balik macam mana. Dan itulah dia. Aimana. Okey, seterusnya Una. Okay Una, kau memilih Noah Sejarah tapi diambil oleh kawanmu Itulah. Mira. Macam mana perasaan dulu? Saya rasa macam dikhianati. Okay Una, aku rasa yes, aku nampak juga gambaran yang mana lukisan yang Noah bagi kat kau tu. Aku pilih lah lukisan tu. Siapa-siapa je tahu aku rasa. Sebab masa surat yang itu pun dia bagi pun lukisan yang sama juga. Oh, ya ke? Cuma dia tak lukis yang lebih-lebih tu. Cuma kenapa aku tak nak? Sebab nanti tak ada dekat sini. Makanan tak ada kat sini, susah nanti. Jadi gitu. Abang takut saya jadi macam itu lah. Yang pergi main motor tu lah. Okey, tak adalah. Aku rasa Noah aku rasa better lagi dengan Mira, sangat better. Dan untuk engkau, adakah mak kau duduk lagi? Tak tahu, adakah orang lain? Dan untuk Una, partner untuk Una adalah Amri. Ku bertentang mata kali kedua, ku memendam rasa kepadanya kali. Bukankah daripada KP Amri ada sebut-sebut nama Una? Bukan sebut lagi, Kak. Okey. Tapi Simpan sudah. Simpan eh?
Okey, silakan kata-kata. Amri. Saya dulu. Ya. Ternyata kata Dilan itu salah. Bukan dia aja salah, be. Saya pun salah rupanya. Apa? Rupanya bukan rindu dan juga mengikhlaskan saja berat. Tapi melepaskan dan menerima orang baru. Ya, baik. So mungkin itu mungkin ini adalah cabaran baru untuk saya sebab saya perlu Cakap laju. buat sesuatu sebab dia ada niche dia tersendiri. So mungkin saya perlu generate idea yang lebih baik untuk jadikan diri saya lebih baik daripada yang lebih baik. So lepas ni Una boleh ajarlah Amri cakap deras. Kan saya pun cakap laju, dia pula dia agak slow kan. Okey, Una. Okey, untuk Amri, tak kisahlah aku ada niche tersendiri pun, tapi apa pun hang nak daripada aku akan bagi. 100%. Weh, apa tu? Yang tu bukan. Kalau maksudnya dia nak kerja. Yang tu bukan. Tak faham berdua ni tak? Korang terkejut sangat ke korang kena dipartnerkan? Sebab chemistry dia ada. Lately ni. Ada, sebab tu kita orang bagi. Ada. Tahu chemistry dia kat mana? Chemistry dia aku ingat pada awal kau masuk. Kau kecewa sebenarnya kau tak dapat Una. Betul tak? Bit. Ya. Sumpah. Dia kecewa dia tak dapat kau. Sebab dia memang aim kau je sebenarnya. Tapi tak ada nak kata dia nyesal ke dapat Aisyah, tidak. Cuma dia, of course lah, dia memang aim kau pada masa esok. So dia tak dapat kau. So dia luahkan benda tu kat aku. Saya sebenarnya memang target memang Una pada awal. Macam gitu. Gitulah. Alah, dalam KP lagi memang duduk sebut engkau. Betul. Engkau pun tahu benda tu. Engkau pun sendiri nak dia itu. Ingat tak? Saya nak tapi dia orang tak mau nak macam mana, tapi ni dah dapat. Betul. Cepat. Faham. Alright. Jadi itulah dia penyebab dia. Dan let's see macam mana untuk korang. Dan untuk partnership korang ni, aku berikan nama Amuna. Okey, untuk seterusnya Share, sila ke depan. Okay, share. Okey. Lately ni ramai yang letakkan hate comment kat kau. Kau perasan tak benda tu? Perasan. Tapi aku tak ada nak kata last. Aku just nak kali ni, bila aku bagi kali ni, aku nak kau hilangkan semua benda yang orang cakap. Sebab perempuan memang agak selesa. Sebab tak akan ada solo apa semua. Kalau ada solo, mungkin kau akan rasa benda tu. Kau akan rasa yang Tapi aku nak kali ni bila aku bagi partner ni, kau buat yang terbaik. Buang apa orang cakap tu. Do by own version. Sebab aku bagi yang memang terbaik dah untukmu. Dan aku percaya dia seorang je yang boleh buatmu jadi diri sendiri. Dan orang itu adalah Kekamat. Bangga! Bila ditanya siapakah namanya, relax dia berkata bahwa Sharon namanya. Aduh manisnya, cantik sangat orangnya, membuat kau... Dan ini bermakna Mat tidak lagi solo. Di solo. Habis. Kawan-kawan. Jangan reveal awal kan sabar-sabar. Okay. So, first thing first, saya nak ucapkan terima kasih Kak Abang dan Kak Bella telah memberikan peluang lagi untuk saya untuk berpartner. So, untuk share, terima kasih pilih Mat. Maybe ni adalah rezeki dari Allah yang Mat doa dekat sana. Walaupun saya pun tahu Mat ni macam mana. InsyaAllah kalau kita tak naik, kita usaha sama naik-naik. Okay? Allah, boleh. And Mat nak cakap share yang Mat ikhlas terima share. Bukan sebab kesian. First of all, untuk Abel dengan Kak Bella terima kasih. And untuk Daus juga, thank you Daus selama kita berpartner. Untuk Mat, saya harap
kedatangan Syerimat ni balik dapat kembalikan spark share balik. Sebab aku tahu ramai orang tahu juga yang aku banyak bercakap dengan kau. So aku rasa maybe kita boleh buat kali ni. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Amin. Amin. Inilah dia guys. Welcome back Syerimat. Okay, so Sherry Kid dah kembali balik. Sherry Kid. Kita akan pergi ke seterusnya adalah Rifai Wafa. Rifai Wafa. Ya, saya Ben. Masuk je untuk permanentmu dalam AI team. Digandingkan dengan Aina. Alhamdulillah, Arif getting better. Tapi perjalanan dia masih jauh lagi. So, kau korbankan Arif. Both of you korbankan Arif untuk something yang new. Ya. Jadi aku akan bagi betul-betul new untuk kau. Orang yang kau takkan expect pun akan kebahagiaan kau. Dan aku harap kau boleh terima sebab aku rasa this is the time dulu untuk kau dengan dia. Tak tahu, hati kecil aku rasa macam Rif kena dengan dia. Rif sesuai ataupun try dengan dia ni. Betul. Dan orang itu adalah Najla. Aku tertanya, aku rasa macam tidak percaya. Adakah ini benar-benar cinta? Rasa macam cinta pandang pertama. Silakan kata-kata terlebih dahulu. Okay. Nazla dulu lah. Okay, Nazla dulu. Untuk Aiman, sebentar Nazla terima kasih kat Aiman. Sepanjang ship Aimala ni, thank you so much Aiman. So untuk ship terbaru ni dengan Rif, Nazla pun tak expect langsung Nazla dapat Rif. Tak pernah terlintas pun. Tapi baru Nazla akan, insyaAllah Nazla akan buat yang terbaik lah. Sehabis baik Nazla mampu untuk ship. Okay, untuk Rif pula sangat-sangat tak expect sebenarnya. And then terima kasih juga untuk dekat Aina and Arif sama ni. And then Rif takkan lupa juga partnership first Rif dalam permanent. And then thank you juga dekat Kak Bella dengan Abel untuk percaya Rif dengan Najla. And then insyaAllah Rif akan buat yang terbaik lah untuk partnership seterusnya ni. And wish us luck. Amin. Okay. So korang adalah KP26. Dua-dua KP26. Sama juga dengan budak baru. Aku bagi sekali lagi baru untuk Rif, Najla. Aku nak guna keunikan korang berdua. Bukan aku nak cakap engkau tak boleh dengan orang yang kau pilih. But I don't think it's the time yet. Aku nak something yang guna dua-dua both punya keunikan. Which mean the voice yang paling utama lah. Your voice and Najla punya voice. Antara perempuan, antara lelaki paling sedap adalah aku dalam AI ni. Kalau berdua ada talent. Sama juga. Setuju. Betul. So, macam perempuan juga. Betul sayang, betul. Bagi perempuan paling sedap bini aku lah. Kedua Najla. Tapi talent Najla lah. Jadi aku nak gunakan benda tu supaya mungkin aku dapat lagu. Itu satu. Satu lagi adalah nak improvise apa yang korang ada. Dua-dua. Oh, faham. Dua-dua bakat. Bakat dia yang bukan sikit tapi sebenarnya bakat korang ni sangat besar. Okay. Dan korang juga ada looks dua-dua. So gitulah. Itu that's the thing yang aku nak. Dan aku harap sangat korang boleh grow dan korang semua boleh nampak apa yang mereka ada, because both ni doing great actually. Ada bakat yang sangat bagus untuk kita ketengahkan. Alright, so inilah dia Rif dan Najla kita bagi. So ni kau nama Rif, kau pakai Najla kan? Aku akan guna nama belakang kau, Wafa dan juga Zulaika. Zulaika nama dia. Wonderful. Okay, sebabkan guna identiti baru untuk orang yang baru. So inilah dia Zuwafa.
Alright, so inilah dia Zuwafa everybody. Let's go Najla, let's go. Let's go. You can do this, bro. Okay, terima kasih. For real. Yeah. For real, man. Let's go. Down. Right, seterusnya adalah Rina. Okay, Rina. That is the first time. I don't want to talk about that. Saya terlalu emotional. Semua, aku boleh cakap gini, semua kanda semua emotional. Tak ada seorang lagi yang bukan yang kanda tak emotional. Daripada dulu lagi. Yeah. Ya. Aku tak tahu apa mantra yang kanda bagi ni. Asal semua partnership dia kalau pisah mesti akan Nangis. emotional. First time saya macam tu. That's why aku cakap first time. After 2 years. Mu sebut pasal menghargai and everything tadi. Adalah a bit. Ada? Ya, ada. Saya tak ingat dah. Tak apa. Bila tengah kecewa ke marah kita akan ada benda tu. So pilihan kau tadi Rif. Tapi Rif aku dah bagi kat Najla. Dan ikut chemistry sebelum ni pun orang banyak nak Rif dengan kau. Tapi aku rasa it's not the time lagi untuk Rif dengan kau. Because aku ada something yang big juga untuk Zuwafa, which means Rif dengan Najla. Aku rasa orang ni, kalau kau sebut pasal menghargai, orang ni yang sangat sesuai denganmu. Yang paling terbaik untukmu, yang boleh jagamu. Dan dia pun pernah partner denganmu. Saya dah boleh tangkap lah. Dan aku tahu dia yang terbaik. Kalau semua orang pun akan setuju dengan apa yang aku cakap ni. Partner untuk Rina adalah Kanda. Sebenarnya Rina, Apa? dan sebenarnya semua Kanda aku dah specializekan untuk solo sebenarnya. Aku rasa semua orang kat sini tahu juga AI Team. Sebab apa? Aku bulan 5, pada bulan 5 aku sangat pack dengan movie aku, Jangkar. Aku rasa aku ada 5 hari je dalam bulan tu. Dalam 30 hari dalam bulan tu aku ada 5 hari je untuk kerja dengan korang. Tu pun kalau aku sihat lah, aku rajin lepas syuting aku nak datang kerja. Kalau tak memang aku mungkin tak masuk office. Jadi aku perlukan untuk backup bini aku juga. Bini aku pun ada bisnes dia sendiri juga untuk jadi host. Aku start. Orang tak suka I. Orang suka. Iyalah. Okey, tak apa, nanti orang suka, okey? Okey. Jadi aku perlukan Kanda sebagai antara orang tulang belakang aku juga untuk jadi host, untuk realisasikan video-video yang kita akan buat. Jadi aku meminta bantuan dia untuk jadi host. So aku terpaksa solokan dia lah bila jadi host, takkan host partner kan. Tapi after you are cry, Rina. Ya, apa kaitan dengan saya? Dengarlah dulu, this is... I don't know dia nak solo. Aku rasa kau tahu yang dia kena solo. Saya tak ingat kot. Oh iya ke? Sorry, I don't know. Lepas aku tengok air mata kau. Habis geli lah, Beb. Tolong kat part tu. Kesedihan yang kau alami. Sebab kan kalau kau perasan dia ada sebut tadi tak boleh pilih solo kan. Of course lah tak boleh pilih solo, kena pilih siapa-siapa. Lepas tu dia pilih Fair. Sebab apa pilih Fair? Sebab Fair memang macam cakap kan. Sayang. Ada lagi. Tak adalah sebab kena pilih. So Fair pilihan terbaik. Okey? Jadi gitu. Jadi lepas aku tengok engkau tu, kata-kata engkau tadi tu, aku rasa macam Kena kat hati habis. oh, kena kat hati aku. Dan bukan aku takut kena kecam ke apa semua, dia kena kecam ke apa, tidak, tapi rasa macam that's how sincere untukmu. That's apa? Keikhlasanmu. Sebelum ni aku rasa macam tak ikhlas apa-apa. Macam nak ikut apa semua. Tapi tadi mu cakap dengan kata hatimu sendiri. Mu kata
aku nak orang yang berjuang ke apa semua. Dia bukan tak juang kamu, tapi itu adalah arahan aku. Tapi aku cancelkan arahan aku untuk masih lagi Karina, masih lagi di stay kan. Betul cakap, tak cukup aku hilang kamu 2 tahun untuk 2 bulan. Mungkin untuk 2 bulan lagi kan, sebab kita pun 2 bulan lagi di partner. Bukan di partner lah, ada plan baru. So itulah dia kata-kata. Okay, terima kasih untuk abang dan kakak. Saya tak kisah mana-mana keputusan, sama ada solo ke, dengan sesiapa ke, atau masih stay ke, saya tak pernah deny apa-apa. Saya tahu saya berada di mana. That's right. Saya pun tak kisah dengan siapa-siapa. Saya tak bantah benda tadi. Tak kisah dengan siapa. Ku ikutkan. Betul. Saya pun macam, saya boleh jaga siapa-siapa. Saya pun profesional je. Saya pun ikut je arahan habis. Saya tak pernah bantah. Ya, kena. We do the best for lagi 2 month ni. Okay. That's all. Baik. Karina! Alright, so itulah dia. Karina masih lagi di stay. Aku minta maaf lah sebab aku dah sebut banyak kali pasal Karina kebubar, Karina kalah ke apa semua benda aku sebut tu. Tidak pun. Tapi aku minta maaf sekali lagi untuk semuanya. Jadi kau comeback. Mostly aku nak minta maaf Karina je sebab air mata tu kan. Jadi apa pun jangan marah aku lagi, aku staykan lagi. Untuk mereka bersaing lagi pada bulan ni, pada partnership kali ni. And we do the best sebab aku dah tunaikan apa yang korang nak, bagi yang terbaik untuk mereka, jangan bagi mereka down juga. Dan semualah, bukan dia orang sajalah. Especially kepada peminat dia orang. Let's go! Karina! Right, dan seterusnya adalah Malkodo. Okay, Mal. Ya. Kau memang keras tak berhenti. Saya keras macam tu, memang macam tu je bang. Kalau yang tu je nak, yang tu je. Tapi kalau kata abang tak bagi, tu pilihan abang. Tak apa, saya ikut je. Yang mana rasa abang fikir terbaik, tu je. Tapi bagus pendirian macam tu. Sebab aku ada cakap dekat dia dalam konten lepas lah, konten surat ke apa semua. Konten surat ke asal aku cakap kat kau. Asal aku nak bagi kat dia lagi? Betul lah. Aku sendiri yang cakap macam tu. Kanda pun ada cakap dia tu. Dah berhenti lah. Dia dah tak nak. Cuma tak payahlah. Tapi dia bagi. Sampai ke hari ni dia masih cakap benda tu. Sebab aku cakap, "Oi, asal kau keras sangat ni?" Keras tak keras pun. Kita tengok siapa dan partner untuk Malkodo kali ini adalah Aisyah. Jika memang kau tercipta untukku, maka izinkan aku mengenalmu. Izinkanlah aku menjadi sebahagian hidupmu. Malkosyah. Gila lah, Malkosyah kembali. Setelah banyak-banyak drama. Setelah banyak liku-liku apa semua yang happen, so kita dapat tengok balik. Okay, kata-kata terlebih dahulu lah untuk saya kisah dua-dua. Mana-mana satu dulu. Okay. Kalau itu yang dia nak, saya minta maaf. Maybe saya akan minta maaf lepas macam mana yang dia nak. Jadi Abe pun dah kembali kan, saya boleh minta maaf nanti. Okay? Itu je saya. First content dah memang tu minta maaf. First content minta maaf. Kau dah siapa Okay, untuk saya, first saya nak cakap terima kasih kepada Amri. Lepas tu, saya nak cakap terima kasih sebab usaha nak dapatkan aku balik. Saya suka orang yang berusaha ni. Tak nampak macam lemah lah bila saya tolak, tapi dia datang juga. Jadi, maaflah kalau nampak macam aku sangat-sangat tak nak kau. Tak apa. Tapi aku nak kau redeem balik. Maksudnya buktikan kenapa kau nak aku, dan kita tunjuklah dekat Abe. Adakah betul kembalinya Malkosyah ni sama ataupun lebih kurang macam sebelum ni, ataupun macam mana? Kalau ini peluang yang Abe bagi, saya akan try buktikan time ni.
Okay, Malkosyah ni, aku sebenarnya tak ada dalam list aku pun untuk hari ni. Jujur aku cakap, tak ada dalam list aku. Tapi bila aku tengok kau masih lagi sebut dia, dan hari ni Aisyah sebut juga benda tu, dengan aku tersentak dengan kata-kata Aisyah tadi juga tadi, wanna end what you guys just started. So bagi aku, end lah dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tak baik. Okay, asal naik, tak naik ke apa semua macam dulu, aku rasa still impossible. Betul apa yang korang cakap. Sebab itu satu fenomena yang gila. Aku sebenarnya cakap kan, gila Malkosyah punya fenomena ni tak pernah berlaku dalam AI Team. Macam konten aku lah, macam kau ni yang dah YouTuber yang 8 tahun macam aku buat. So untuk dapat benda tu impossible. Tapi kalau dapat, memang gila. Memang Malkosyah memang gila. So yang gitu. Tapi kalau dapat 3-4 ribu, which mean that the thing, it should be good lah. Sebab nak dapat yang balik tu, betul kata Amri juga, aku yakin tak akan dapat. So, aku pun tak berapa yakin akan dapat. Kalau kata keyakinan aku 100%, aku hanya ada 20% je akan dapat macam dulu. Sebab dulu tu memang wow gila. Tapi it's just okay, kita nak macam cakap tu, naik tak naik ke lepas ni, just not end what you guys just started. Itu. Tapi aku yakin boleh. Tapi bila abang comebackkan kita orang, saya pun rasa takut juga. Bila sebab pernah dengar kata yang ni nak abang dengan yang ni, bila jadi semua Karina pun ada, itu saya rasa macam berdebar pula. Rasa macam tak nak comeback pun ada. Tapi tak apa, kita lagar je. Okay, sebab sekarang ni, kalau kau nampak, aku dah realisasikan apa yang aku nak sedikit-sedikit. Kita dah ada Rizal, kita dah ada Malkosyah, Aimana, Karina duduk dalam league juga. Dan juga yang tim partnership baru yang lain. Jadi mungkin ada satu je lagi, mungkin Asus, tapi kita tak tahu macam mana. Tapi untuk Malkosyah, just fight back. Try je, do your best. Dan aku tak tahu fighter-fighter Malkosyah masih lagi ramai. Cuma mereka sakit hati ke, just sepi ke gitu. Itu je lah. Right? So inilah dia. Welcome back Malkosyah. Kenapa boleh? Weh, lukisan tu membuahkan hasil lah. Alamak, kata lah. Okey, terima kasih Malkosyah. Okey, terima kasih. Seterusnya adalah Daus Bajo. Okey, Daus Bajo. Semua yang aku cakap nak fight tu aku dah kembalikan. Dan sekarang ni ada Pika dengan Aslah. Kebarangkalian besar mu dah nampak mungkin 80%, 90%. Bayangan takkan nak Pika lah. Okay. Mana tahu, tapi dengan Aslah tu dah tinggi. Sebab orang lain semua dah dapat. Faham. Tapi adakah benda tu terjadi untuk Asus? Tak tahu. Sebab Aslah juga memilih tadi, dia memilih Irfan Daniel. Dan Irfan Daniel memilih Aslah dan masih lagi berada bersama dekat situ. That's it lah kata. Tak apa, kita tengok Daus. Jawapannya, Daus akan dipartnerkan dengan Solo. Saya? Solo? Wow. Ya. Okay, kalau saya solo, saya dah boleh buat masuk konten-konten partner lah. Oh, saya jadi juri. Oh, I like it. Yelah. FR. Oh, bahkan ada seorang lagi solo dan pada ujung. So inilah dia, Daus. Kau akan pegang title solo. Okay. Dah. Okay. Nak cakap apa-apa ke? Cakaplah dekat Capik Johari. Sebab Capik yang akan memegang title solo. Ha? Capik. Betul? Bintang berkelipan, hati tersiksa menahan luka, walaupun kini. Okay, Capik.
Mu adalah New Gen 2006 yang pertama yang mendapatkan solo. Okay. Irfan adalah New Gen pertama 2025 mendapatkan solo. Macam kita cakap, solo is not the end. Dia adalah satu pengubah masa, pengubah pandangan. Aku rasa sebelum ni dengan Mira awal masa sementara, lepas tu masuk dengan Sophie kejap, mana dia tukar balik kepada Mira. Dan aku rasa kalau aku bagi dekat lain pun, dia masih lagi mungkin agak sama ke apa semua. Dan pandangan orang terhadap kau ada banyak negatif pasal diri kau sekarang, Syafiq. Okay. Dan aku tak nak benda tu dihujat lagi. Engkau dihujat lagi. Bila tak jadi lagi partnership kau ni layaknya release lah apa semua gini-gini ni. Jadi aku nak ubah pandangan tu dengan solo. Di mana aku dah ubah benda tu dah jadi pada Irfan Daniel. Irfan Daniel sangat-sangat dihujat dengan partnership paling down lah, paling low lah apa semua, paling low apa semua. Tapi bila dia solo, dia buktikan pada orang, buktikan dengan mengunci mulut orang dan membuatkan orang praise dengan dia. Dia buat konten, tak kisah. Dia buat konten lebih daripada orang yang partnership. Dan dekat situ pujian demi pujian ni yang dia dapat. Supporter demi supporter dia dapat dan mengunci mulut-mulut orang. Sebab orang tak nak cakap tau. Sebab dia tak ada partner lah. Dan dia tak ada partner, dia buat lebih baik daripada partner, daripada orang yang ada partner. So itu yang aku nak engkau ubah benda tu. Ubah, kunci mulut orang, tutup mulut orang, bagi orang rasa apa yang ini aku. Sebab komitmen kau tidak ada dah pada partner. Komitmen kau pada diri sendiri. Kau kena fight diri sendiri. Sebab kalau kau partner, kau kena fight dua-dua. Betul. Kalau kau tak jadi, kau akan korbankan partner kau juga. Betul? Betul. Jadi dekat sini kau nak ubah diri kau, aku minta maaf sebab bagi kau solo. Tapi benda ni of course Syafiq, kau pun dah tahu pada awal. Kita dah, aku bukan aku bincang, aku bagi tahu awal dulu. Solo ni mostly aku akan bagi tahu awal dulu guys. Sebab aku tak nak mengecewakan atau terkejut ke apa semua, supaya kau boleh get ready on the mental and physical. Itu lah Syafiq. Tapi aku yakin kau boleh buat, kau buktikan kali ni. Sebab solo ni untuk ni je. Bila partner lain nanti akan dapat balik bila kau dapat ubah benda tu. Okay, ada kata-kata Pik? Right, bismillahirrahmanirrahim. Okay, first thing first, saya nak cakap terima kasih dekat Akak dengan Abel sebab masih percaya. Saya percaya yang title solo ni adalah satu kepercayaan yang baru untuk padamkan kesalahan yang lama. Jadi ini adalah satu titik permulaan yang baru untuk saya. Dan betul macam Abel kata, benda ni adalah bukan pengakhiran. Bukannya adalah saya perlu terima dengan rasa kalah, tidak. Dan saya anggap ini satu cabaran untuk saya. Dan saya sukakan cabaran macam saya cakap sebelum ni. Dan saya juga tak nak melibatkan mana-mana pihak dalam kejatuhannya saya. Jadi insyaAllah saya akan cuba sehabis baik untuk buktikan sekali lagi siapa diri saya di sini dan kenapa saya layak berada di sini. Itu saya boleh katakan. Terima kasih Abel. Dari Abel. Nah itulah dia, Syafiq Johari solo. Saya tak nak Abel. Abel kan tadi fikir nama belakang lah apa. Saya nak Farhan Johari. Farhan Johari. Bila masa nama kau Farhan? Ya, saya Syafiq Farhan. Oh, Farhan Johari. Yeah. The new man, Farhan Johari. Go Faan. Okay. Alright, thank you. Right, welcome. Okay, sila berdiri keempat-empatnya. Jadi, kali ditinggal Aslah, Pika, Ifan dan juga Daus. Mungkin kau dah boleh dapat agak kot. Tapi betul ke anggap korang tu? So macam cakap tadi, Aslah memilih Ipan, Ipan memilih Aslah. Tapi Pika memilih Ipan dan engkau memilih Aslah. Dia kalau ikut sini, habis orang sini lah. Tapi engkau dengan Pika, satu benda yang bagus juga. Sebab sebenarnya kau ada chemistry dengan Pika. Kau dapat dengan Pika kan pada awal tu kan? Kerusi. Kerusi betul. Yes. And sebenarnya menarik sebenarnya bila dikatakan Pika ni suara agak, cara dia agak kasar sikit. Dia adventure sikit. So dia juga pernah pilih kau. So jangan terlampau boleh agak dah ni, boleh agak. Sebab aku rasa aku nak satu, mungkin boleh jadi satu partner yang nak lawan tu tidak ada kat sini. Dan kita akan mulakan dengan
dengan Ipan lah terlebih dahulu. Ipan, one step ahead. Jika Ipan adalah Pika, maksudnya Daus dengan Aslah. Jika Ipan dengan Aslah, maka Daus dengan Pika. Okey, partner untuk Ipan adalah Aslahira. Hilang semuanya, perasaanku padamu. Hilang. Sumpah lah. Dah korang pilih tadi. Sekali lagi, Daus di prank. Asus comeback. Senyuman saat engkau hadir dalam hidupku, seperti bunga yang layu kini mekar kembali. Dan ini berbada Pika bersama Irfan Dania. Tiada bintang kan bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh, tiada tulang yang bergetar, tiada senyuman yang ku gemar. Banyaknya prank hari ni. 2 kali kena try. 3 kali dengan Capi lagi tadi. Okey, kita akan mulakan dengan Irfan dengan Pika terlebih dahulu. Sama tinggi. Tak ada sama tinggi. Pakai apa pasangan tinggi. Sama cantik, sama padan. Benar sekali. Okey, kenapa engkau... Aku nak tanya satu benda je. Banyak benda tak boleh tanya engkau, Ipan. Kenapa kau pilih Pika sebenarnya? Apa keistimewaan yang ada pada Pika? Assalamualaikum. Salam. First thing first, kenapa saya pilih Pika? Pika ni seorang yang garang dan adventure. Dan saya seorang yang soft. So saya mau tengok apa kejadian dia. And which is, saya pun lama sudah tidak berpartner. Dan saya mau mulakan berpartner tu dengan orang yang baru. Orang yang macam mana? Orang yang macam mana? Orang yang macam dia. Comel lah. Ke sebab engkau cakap muka dia macam ex kau? Tak lagi ni. Ha? Bila masa gini? Depan-depan malu siut kan kau ni. Okay. Alright. So kata-kata first lah untuk dia. Alright. Assalamualaikum. Thank you untuk Abe dengan Akak sebab bagi saya berpartner kembali and letak kepercayaan balik dekat saya. And untuk Pika, mungkin yes kau reject aku di konten pantun yang Kanda wakilkan. Tapi aku ada sediakan pantun untuk kau. Wah. Boleh. Okay, dengarkan okay. Pergi ke kedai membeli bahulu. Asyik. Singgah sebentar memotong kuku. Cakep. Nak cakap tapi malu. Assalamualaikum wahai makmumku. Nak Pika balas tak? Boleh. Nak balas boleh. Jangan hamba Okey. Kupu-kupu terbang melayang. Asyik. Melayang sambil terpaku. Cakep. Saya ada nak kata ni sayang. Waalaikumsalam imamku. Tak pernah ubah fikiran aku janji, biarpun kau ugur aku ada saksi. Okay, aku tak peduli kau kerana jari kecuali ini kalau tak mana nak sarut cincin itu yang Okay. Alright. So aku nak tengok how you guys develop dua orang. Sebenarnya banyak sebenarnya korang ni boleh buat konten yang best-best antara korang berdua ni. InsyaAllah kita cuba yang Ni terbaik. tau, as long as kau nak, kalau kau nak bawa motor nanti kita orang akan masuk. Confirm, Kalau konten confirm. motor lah, kalau konten lain, kalau konten mall ni aku tak nak lah. Kalau konten kau bawa motor nanti kita orang masuk. Penat lah so konten mall. Okay, alright, inilah dia Pika dan Irfan. Kapan? Ya. Ipan masih ada Daniel tu. Masih ada Daniel. Oh. Pika pan.
Pikapan. Pikapan. Ha. Pikapan. Okey, inilah dia. Pikapan. Yeay! Tak sabar. Hui. Okey, terima kasih Pikapan. Okey, aku tak nak berkata-kata dulu, aku nak korang berkata-kata dululah. Saya ada kata-kata dulu. Okey, silakan. Sebenarnya saya kecewa tadi sebab Daus tak pilih saya. Sebab tu saya pilih Ipan. Oh. Sebenarnya tadi tu saya ego. Sebab entahlah. Mungkin bawa-bawa perasaan ego kot. So minta maaf. Ya. So kau happy sangat ni, kau sampai melompat tadi. Okey, jujur, berapa bulan be tahan? Dari hari tu lagi sampailah sekarang, tunggu berapa bulan baru comeback. Jadi Kau habis batch kau bulan apa? 9. 9. Maksudnya 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 7 bulan kau tunggu. 7 bulan be. Lamanya. Dah nak setahun dah. Okay. Rasa lama tu. So bila saya menanti Daus sebut nama saya tapi dia sebut nama yang lain, jadi saya macam kecewa lah. Jadi saya luahkan rasa kecewa saya dengan memilih lelaki lain. Tapi faktanya kita sama-sama kan. Asal kerja aku kot. Asal aku sangat korang ni. Entahlah, sudahlah sedih-sedih tu. Kita happy dulu. Okey. Okay, Asus ni aku block banyak sebenarnya masa lepas pada diorang partner, lepas diorang habis, lepas Daus habis. Dan banyak job bersama apa semua gini, ikatan bersama, tapi aku block. Aku nak tunggu, aku bagi tahu Daus sebab tu Daus confident gila. Aku cakap Daus, relax Daus. Masuk je kau permanent. Aku akan bagi dengan Aslah. Aku akan bagi dengan Aslah, aku janji. Dan janji tu aku ingkari masa Daus masuk. So that's why adalah masalah sikit lepas pada tu semua, dan dia orang pun makin jarang, makin agak tidak rapat apa semua. Sebab saya hormati partner dia. Ya, sebab apa ni environment lah. Saya pun busy dengan Asnurah punya konten. Jadi gitulah. Jadi kita tengok adakah Asus dapat bersaing lagi untuk kali ni. Kita tengok macam mana, sebab kali ni pun power-power kalau kita tengok. Betul. Sangat power-power. Okey, apa pun, inilah dia, Asus comeback. Kita tak menjanjikan naik macam dulu ke apa ke, tapi kita akan buat yang terbaik. Betul? Tu je, tak boleh nak cakap Dan apa-apa. aku nak kau kembali macam best sementara dulu. Yes, go. Just watch me. Okay? Okay, silakan gambar. Untuk partnership kali ini kita ada Karina, Malkosyah, Asus, Aimana, Rizan, Pikapan, Lufae, Syerimat, Aimana, Zuafa, Nuara, Syafiq. So ini kalau nak kira ni antara yang power-power juga. Walaupun, tapi apa pun aku nak bagi tahu, terutamanya kepada partnership yang bukan comeback. Mungkin korang rasa macam, "Ush, nak bersaing dengan yang comeback ni agak susah." Tapi believe in yourself. Actually, kalau muat yang terbaik, sebenarnya akan jadi yang terbaik. Tak kisah dia comeback ke tak comeback, jangan pernah down. Rasa macam, aku nak buktikan yang walaupun itu partnership yang top sebelum ni, partnership yang masuk dalam kategori award partnership, tapi aku yang baru ni boleh bersaing dan lebih better padamu. Itu mindset yang mu kena ada. Bukan mindset yang ini kau kalah ni. Sebab pemikiran kau akan buatkan diri kau tu duduk tahap mana. Betul. Level of your thinking. Kalau pemikiran kau tahap tu, itu je tahap kau. Betul. Okay? So do the best, beat the rest. Aku harap juga untuk korang semua boleh terima hati terbuka. Ada juga yang tak akan setuju punya. Tak semua dari partnership yang aku buat korang akan setuju. Tapi apapun, this is the decision. Terima kasih. Sehingga kita jumpa pada next episode.